trending dan terkini di Dagang News. Chin Hin Group Properties Berhad telah mengumumkan pembatalan projek kediaman bertingkat tinggi di Dutamas, Kuala Lumpur. Satu keputusan besar yang berpunca daripada kekangan perancangan dan zon pembangunan yang tidak menguntungkan dari segi kewangan. Anak syarikat milik penuhnya, BKHS Capital Sendirian Berhad, telah menamatkan perjanjian pembangunan dengan Ajmil Sendirian Berhad dan Swasta Sentosa Sendirian Berhad pada 15 Oktober lalu. Menurut maklum balas kepada Bursa Malaysia, tanah projek tersebut tertakluk kepada keperluan mandatori madani, termasuk penyediaan rumah mampu milik atau bayaran sumbangan sebanyak RM60,000 bagi setiap unit. Di bawah perjanjian asal yang ditandatangani pada April 2024, BKHS telah membayar RM10 juta sebagai sebahagian daripada deposit keselamatan berjumlah RM42 juta. Namun, selepas penamatan perjanjian, tiada bayaran balik diterima daripada pemilik beneficiari. Projek yang dirancang melibatkan 974 unit pangsapuri servis dengan nilai pembangunan kasar RM395.5 juta dan kos pembinaan RM323.2 juta. Namun ia tidak pernah dimulakan. Chin Hin Property menegaskan bahawa keputusan ini dibuat selepas semakan semula terhadap kekangan pembangunan yang dikenakan ke atas tapak tersebut.